Aku baru je keluar daripada campsite aku. Nampak ni tepi jalan. Dan di seberang sana adalah McDonald. Kita sekarang 38 km menuju ke Moss. Aku dalam perjalanan untuk menuju ke Gothenburg dengan buku lali aku yang sakit ni. Tapi aku tetap gagahkan juga. Aku baru je cancel bus tiket. Aku dapat balik 15 pound. Dia ambil dekat aku 19 pound. Bulan Jun, bulan diorang celebrate Pride Month. Daripada malam tadi, daripada tempat malam tadi sehingga ke border Sweden cuma 40 km je. Tapi dia bagi jalan, oh Masya Allah, terlalu banyak bukit, terlalu banyak. Padahal 40 km je muka bumi Norway ni. Terlalu berbukit. Dengan tambahan kedua-dua kaki aku dekat tumit ni, kat pergelangan kaki ni memang sakit. Dua-dua tau. Semalam satu je, ni dua. Tak tahu sampai bila, sampai jam berapa untuk ke border Sweden yang jarak mungkin dari sini 30 lebih kilometer. Aku baru je melepasi bukit. Tak tahu berapa banyak bukit lagi ke depan tu. Kita dah jumpa signboard Eurovelo 3 dan 12. Ini menuju ke Sweden ni. Sekarang kita memasuki negara Sweden. Ini adalah jambatan Svinesund yang menghubungkan Norway dan Sweden. So, welcome to Sweden. Lagi 200 km lagi untuk aku sampai ke Gothenburg. Jujurnya dari awal aku jejak Oslo lagi, aku dah rasa lain macam. Tumit mula mencucuk, kaki rasa berat. Mungkin sebab aku terlalu push sejak masuk ke Norway. Lagi-lagi menuju ke selatan. Negara ni memang cantik, tapi berbukit tak habis-habis. Dekat Oslo, aku sebenarnya dah siap booking bas ke Sweden. Tapi entahlah, jiwa aku ni degil. Rasa macam perjalanan ni tak patut berhenti lagi. Jadi aku kayuh juga. Target aku kayuh sampai ke Gothenburg at least. Lebih kurang 200 lebih kilometer je. Mungkin sebab aku dah 2 kali naik train di Norway, skip beberapa tempat sebab ada terowong, skip lagi sekali sebab laluan tu langsung tak ada grocery store. Rasa macam banyak benda yang aku dah miss. Jadi pagi tu sambil aku duduk dekat sebuah park di Oslo, aku buat keputusan. Tiket bas tu burn je lah. Aku sambung kayuh menuju ke sempadan Sweden. Kayuhan tu jujurnya perit. Sampai Stromstad, kedua-dua kaki aku dah bengkak. Setiap hentakan pedal rasa macam kena tikam. Masa tu aku mesej kawan aku Ali yang duduk di Stockholm. Dia reply cepat. Bro, beli je tiket bas. Datang Stockholm, rehat. Kalau tak, engkau boleh collapse tengah jalan. Aku baru je masuk Sweden masa tu. Dan aku tahu dia betul. Jadi aku akur. Aku naik bas dari Stromstad dan bas tu pula patah balik ke Oslo dulu sebelum sambung satu lagi bas terus ke Stockholm. Ali, kawan Malaysia yang aku kenal sejak 2 tahun yang lepas, dah tinggal di Sweden selama 11 tahun. Dia pernah cakap dekat Facebook, kalau kau sampai Sweden, datang rumah aku. Dan aku tak sangka hari tu kata-kata tu jadi kenyataan. Aku recover di rumah dia selama 8 hari. Dia pergi kerja ikut jadual on call dan aku pula cuma ambil masa untuk tarik nafas, reset dan sembuhkan kaki.
Dan dari situ perlahan-lahan perjalanan aku menuju ke penutup. Menunggu hari aku terbang pulang dari Copenhagen kembali ke Malaysia. Hari ni masih dah bro. Hari ni hari ketiga aku di rumah. Hey. Ali Abdul Jalil. Terima kasih kerana sudi datang ke Stockholm, Sweden dan tinggal di rumah aku. Thank you Ali. Ya, sama-sama. Allah murahkan rezeki kita tuan-tuan. Ali tadi kerja sampai rumah dalam jam 4. Jadi ini adalah kita punya dinner lah kan. Dinner lah. Dinner kita awal sikit. Bawa balik. Hari ni hari kelima. Baru Ali ada peluang untuk bawa aku jalan-jalan kawasan rumah dia. Sebelum ni aku terperuk je kan. Tunggu balik kerja. Hari kelima barulah dia ada time. Lagi satu, previous 3-4 days cuaca tak apa elok kan Li? Betul. Hari ni cuaca memang cun melecun. Sebab tu dia bawa aku keluar. Kebetulan ni cuaca cantik. Lepas tu aku balik kerja pagi, balik petang tadi. Lepas tu esok kerja petang. Tadi kita masak sekali. Kita dah dinner kira dinner lah juga walaupun jam 6 macam tu. Lepas tu kita decide untuk keluar jalan-jalan, naik basikal. Sementara cuaca elok. Cuaca macam ni, macam apa yang Ali bagi tahu dekat aku, cuaca yang sunny cantik macam ni dia bukan hari-hari tau. Betul. Kalau kat negara 4 musim ni, negara-negara terutama sekali dekat negara Northern European countries, cuaca macam ni is rare, jarang. Ya. Sebab Ali duduk sini dah 10 tahun jadi dia tahu sangat. Ya. Lepas tu cuaca macam ni, kadang matahari dia start naik pukul 3 pagi dah naik. Time tu lah waktu subuh. Subuh sini jam 2 lebih. 2 jam 3. Lepas tu maghrib jam apa ni? Maghrib 10.30. 10.30 tau waktu maghrib. Korang bayangkan masa aku duduk kemah kat Norway tu, tunggu waktu dalam kemah tu, tunggu waktu maghrib, tunggu waktu isyak. Ya Allah, agak seksa juga. Dan beberapa kali aku aku terlajak tidur. Okay, jom kita sambung. Sekarang kita berada dekat hutan reserve. Sekarang ni kita berada dekat Southern Stockholm. Ali duduk jauh sikit daripada center. Jauh banyak jugalah, dalam 55 km daripada bandar Stockholm. So area sini masih banyak lagi. Area sini jauh daripada bandar dan banyak forest reserve. Ini hutan simpan ni. Ini hutan simpan reserve. Cantik jalan ni. Nangan tu jalan ni tu. Sangat cantik. Ini pun laluan kau ni. Laluan kau macam-macam kalau pun Usai. Dengan ikut kan. Lepas tu tembus. Agak tembus, dia tembus patang. Tapi aku patang. Oh ya. Pandangan di mana? Outskirt Stockholm. Southern Stockholm. Södertälje apa? Södertälje. Nak sebut dia susah korang. Södertälje. Maksudnya apa Södertälje? South Stockholm. Maksudnya South Stockholm. Jarak sini ke Stockholm 50 lebih kilometer. Jauh, sangat-sangat outskirt daripada bandar capital Stockholm. Dia ibaratkan KL dengan apa ni? Kelang, Rawang. Macam tu lah dia punya jarak dia. 50 lebih kilometer.